Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channel saya Raiman Don. Nama saya Muhammad Iman. Tajuk saya hari ini adalah Lenggeng. Kalian, Lenggeng adalah sebuah daerah di Negeri Sembilan yang bersepadan dengan Beranang, Selangor. Lenggeng merupakan daerah yang agak terpencil 30 km dari rumah Ryan. Kebanyakan penduduk Lenggeng adalah orang-orang Melayu, di mana majoritinya adalah generasi kedua ataupun ketiga dari keturunan suku Agam dari Minangkabau, Sumatera. Sejak beberapa kurun yang lalu, orang-orang dari Sumatera telah berhijrah ke Tanah Melayu, dan daripada Minangkabau ini, mereka membuat penempatan untuk terus tinggal di daerah ini, iaitu di Lenggeng. Selain daripada itu, di Selangor, Perak dan beberapa tempat lagi di Semenanjung, terdapat kumpulan orang-orang Minang yang menjadi penduduk tetap di Tanah Melayu hingga ke hari ini. Di video kali ini, saya nak bawa kalian ke Lenggeng melalui jalan pantai yang penuh berbukit bukau, hijau, hutan rimbun yang menyejukkan pemandangan, sekaligus menempuh kampung-kampung Melayu, kebanyakan ni daripada keturunan Minang. Melalui jalan pantai yang dipenuhi rumah-rumah kampung. Inilah jalan menuju ke Jelebu juga. Memasuki simpang ke Lenggeng. Pemandangan kampung yang sungguh indah. Hutan belukar menghiasi kiri kanan jalan. Jalan berbukit bukau dan agak sempit. Sekali-sekala kelihatan kumpulan-kumpulan monyet-monyet di tepi jalan. Hutan Lipo Lenggeng terletak di kawasan ini. Kehijauan membuat sejuk mata memandang. Berhati-hati melalui jalan ini yang berbengkang bengkok. Memasuki kawasan kampung. Sebuah rumah ala Minangkabau. Hampir tiba ke Pekan Kecil Lenggeng. Inilah Pekan Kecil Lenggeng. Bersepadan dengan Beranang, Selangor. Ada rumah-rumah penduduk yang terletak di kawasan sama tapi berlainan negeri. Uniknya berkongsi sepadan negeri. Rumah-rumah masih suasana kampung. Di kampung Rawa Lenggeng terdapat sebuah kedai makan di mana Ryan, Mami dan Papa berhenti untuk sarapan pagi. Nak tahu tak apa menu istimewanya? Roti canai sarang burung. Sesiapa yang meminati roti canai boleh datang ke sini. Rasanya sungguh sedap. Cubalah sendiri.
Kedai makan Kak Ani, Kampung Rawa, Lenggeng. Kalian sekali yang berada dekat warung Kak Ani kat Lenggeng. Dipenuhi pengunjung setiap minggu. Roti canai kosong, roti canai sardin dan roti canai sarang burung. Awal Syahri, pemilik kedai makan Kak Ani. Roti canai sarang burung berisi daging. Sekali esok punya bawa dia orang sini ni. Nampaknya sungguh lazat. Wah, kasih tebang bang. Ini betul lah, semua tahu Boleh datang sini, siapa nak cuba? Nampak menyelerakan. Dicampur daging. Cara roti canai sarang burung dibuat. Ramai pengunjung hujung minggu. Roti canai dengan sambal sotong. Assalamualaikum semua. Nama saya Ilham. Kami daripada kedai makan Kak Ani di Kampung Rawa, Lenggeng. Kami menjemput semua untuk hadir untuk menikmati menu spesial kami, roti sarang burung. Waktu operasi kami dari pukul 7 hingga ke pukul 12. Untuk breakfast, untuk makanan tengah hari pada hari Rabu hingga Sabtu, kita sediakan menu tengah hari. Kita buka setiap hari kecuali Isnin dan Selasa. Para semua pelanggan boleh hubungi Akak Ika 013 681 9858. Mudah ditemui di Kampung Rawa, Lenggeng. Datanglah beramai-ramai untuk sarapan pagi, sarapan tengah hari dan minum petang. Semoga lebih ramai lagi orang-orang Melayu berniaga, terutamanya golongan muda, menjual makanan-makanan untuk hidangan kepada orang-orang tempatan
dan juga pengunjung-pengunjung luar. Selamat maju jaya kepada kedai makan Kak Ani di Lengging ini. Nah, itu je dalam video saya kali ini. Okay, so kalian jangan lupa subscribe, tekan je like, share kawan-kawan kalian ya. Okay, so jangan lupa tengok Rahim Mando lagi ya. Okay, so terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, jumpa di next video.